Gold bar 1 kilogram harganya sekitar RM112,000 15 tahun yang lepas. Pada waktu itu, harga emas hanyalah sekitar RM115 per gram sahaja. Hari ini, gold bar 1 kilogram sudah pun berharga sekitar RM482,000. Dan jika tuan-puan simpan RM112,000 dalam ESP, tabung haji atau KWSP selama 15 tahun, adakah tuan-puan dapat pertambahan simpanan sebanyak ini? Jadi apa yang kita boleh simpulkan dari kenaikan harga gold bar 1 kilogram ini? Yang pertama, gold bar 1 kilogram ini masih kekal sebagai 1 kilogram walaupun simpan selama 15 tahun. Akan tetapi, nilai RM112,000 15 tahun yang lepas sudah tidak sama dengan hari ini. Dan dengan RM112,000 sekarang, tuan-puan hanya mampu membeli sekitar 229 gram emas sahaja. Dan yang kedua, nilai simpanan emas berganda lebih 3 kali sejak 15 tahun yang lepas. Dan ini bermakna mata wang kita juga sudah turun nilai 3 kali ganda. Jadi tuan-puan boleh ambil pengajaran ini dan tukarkan sebahagian dari simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas untuk melindungi simpanan tuan-puan supaya tidak dimakan inflasi. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh rujuk bin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.